potong dah je, Dek. Weh, Ada. dia. Yo gagah dah, Dek. Kerajuan tu nusa di rumah kerajuan dah. Harus di siku kerajuan. Tidak dah. Gua kadang tak kalau di rumah tu dah. Gua malas buat tugas tu. Biasalah kak nunjukannya. Pekak kini kerajo lah ya. Punya kak cewek ah? Ada kemek tu. Lain dah. Akak tu kami elok, rajin menabung, tidak sombong dah. Weh, tu masuk cerita tu dia. Itu dia. Tegur kak tu lelok dia. Awak sebagai laki-laki tu dia harus bisa menjaga apa keluarga awak, Dik. Kan dah faham, Dik tu? Tenanglah. Udah kalau ada waktu ikut, udah ke rumah jadi ya kak. Kau dah faham kan? Faham dah. Ni kecil udah dia. Kalau nampak orang mereka mengaduh kak dia tu, kecil udah dia. Ngerti? Tidak. Dia dah patah tangan gigi. Kau dah patah tangan gigi kau. Dah faham? Paham dah. Jangan lupa tu lah. Ya. Dah. Karut saya kan ni nampak udah. Yo dah. Nak paham dah nak ngerti dah. Pakak kamu tu mah. Yo nak ngerti dah nak paham. Kau ngerti aja tadi selesai dah. Tio yang dia. Kalau tentu dia nak pandang mereka, dia dah nampak kau dah. Jangan pancing-pancing mesti sudah, Dik. Kau lah elok dah kau mah. Kau pacang macam dik dah beko. Mana tahu dah. Skor udah tolongan ah. Bara dia pitih. Kau dah. Ha, abang. Anggap si kau dia jasa udah nolong adik dek. Jangan celok kau dah memang tak pitih. Jasa kau nolong dia. Ha, di kau pera ketolongan. Pucuk dicinta, biawak pun tiba. Ha. Pas mana Pak tibu ya Pak? Ada apa tu nak? Ikut Pak. Adik wau tak agak pakak Pak. Dia nak tahu dia jauh ikut lah. Dia makasih hati Pak ko minta tolong lah Pak kan. Pak tunjukkan adik Pak ko PR. Lahnya lah wajah pakak utang. Oh, made tu. Cuba sekau Pak Celik. Kalau bisa kok Pak tunjukkan. Jadi hasilnya itu 1, 2, 3. Tunggu santai nak. Ini ya Pak. Halo. Ya bentar. Baik. Ini jadi mereka mana? Pak ni benar nak jumpa nak tu sampai selesai. Cuman Pak ada perlu lo, lahnya tunggu orang.
Nah, jadi nggak bisa Pak nunggu sampai selesai tuh. Nah baru Pak. Lainnya Bang. Si Pak ah. Sama-sama nak. Le tahu deh nak. Pak kok guru terbaik belum nak? Hasil lomba tuh menang Pak. Lomba banyak pinang, makan kerupuk. Tuh lomba tarik tambang pun nah Pak encik pela mana. Ih, mantap mah Pak. Ya nak Pak balik deh. Ini Pak. Oke Pak. Ya. Nak. Ini jago nak. Pak patut dari tadi nah. Aku dari ketik makan lagi kambing. Kalau nak jagoan aku mah marabu. Kan nak jagoan nak. Di Pak. Pak balik deh. Di Pak. Belok Pak. Iya nak. Ada Pak. Oi, lah sama pikir je baru sama dia. Yang kira pancet kerambi je nya. Itulah Bang ah. Bilang kau tugas sekolah kau Bang ah. Payah mana? Ingat kata pepatah dia. Pekerjaan akan ringan apabila tidak dikerjakan. Maka abang jarang stresnya. Kuliah santai. Tugas tidak membubuk dah. Masuk gaya di tugas ya, Pak. Itu aja nak Bang. So, Tapi Bang ah, kalau nak kerajuan Bang itu rendah nilai Pak. Itu nak naik kelas Pak. Wah ni capek. Tamat sekolah Bang. Itu cari kerajo. Biar nak jadi beban keluarga Bang. Kabar rabi biaya orang gaya sekolah nak Bang ah. iya je nak dia. Banyak pada tu, Dek. Yo Bang, banyak lah Bang ah. Kamu tunjuk nah. Kasih Bang ah. Pindah Bang. Mengadu Bang. Tapi ni PR tapi. Kau selalu tunjuk ah. Iyalah, Bang mengarah sih. Dah lawak tu, Dek. Di kampus mah lawak warna aku mah. Pak dosennya galak-galak. Pak tunjuk Pak aja. Galak-galak Pak tu. Wah. Makak tu dua mah. Kau lagi mimpi indah. Seorang karela dua. Pacah mencuang dua lewat. Mimpi indah. Sama mimpi pun sudah tahu, Dek. Pan tadi malam mimpi indah lo mah. Mimpi suci. Tu mimpi Lisa, guys. Nggak mimpi itu loh Bang. Maksud apa tuh? Mimpi bahagia. Oh, berarti ndak indah itu lah. Nggak itu doh. Oh, patik lah. Bah, dah sudah berang. Alun leda. Seketek lah tinggalnya. Tinggal lah. Pilihan ganda tinggalnya dah. Ini kan dah. Oh yang BC dah. Iya dah. Mengicik lah leh. Udah dia dari SMP, SD, SMA itu perjalanan dia suku nak tu mah BC tu. Dia tunjuk trik ke dia lah. Kau lah. Tak. Aisyah. B dah. Tak. Tu situ sini nah.
ilmu alam tu dik. Kau trik alam kau. Alam nolong awak lah kau mah. Bukan situ. Bah. Padeh dah. Dah boleh. Sini. Kasih dah. Pera lah selesai. Kau dah PR mau itu, kapan sudah ya? Mau itu PR aman mah. Bisa dah ngerjain mah. Nak pulang Rai. Sip dah. Bang, boleh lah bang. Jadi, dah, tunjuklah PR aja dah. Aneh tu kepanjangan PR. Lai dah pekerja rumah. Oh di mana ni? Di halte dah. Atu mengasih kuang buat. Nya pekerjaan rumah, nak pekerjaan halte tu. Mau payah lah, banyak kerja macam itu lah. Yo je nak. Kalau PH, barulah pekerjaan halte. Tapi pekerjaan rumah tu nak nyuci piring, nyapu rumah, masih sampai lalok. Basi. Yo what's up? Kembali lagi bersama Sapar Gilo di episode hari ini. Jadi hari ini kita mau syuting lagi dan kita udah itu dia. Entah dia apa ya gibah nak tentu kita. Jadi bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Fokus ulang. Kambing ni berenang tamu. Jadi anak sekolah lagi BPR di halte. Kalera nak baca tu biar awak. Perandi dua tek lo. Baru beko masuk scene si apa lah.